Baru-baru ni ada seorang akak ni, dia telah memuat naik gambar Perdana Menteri dalam keadaan memakai bendera Israel. Kemudian dia telah disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Boleh tak abang terangkan apa sebenarnya Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia ni? Suatu tindakan dianggap yang menggunakan media sosial dengan penggunaan yang tidak wajar. Jadi di dalam seksyen ni ada menjelaskan bagaimana yang dimasukkan dengan penggunaan yang tidak wajar. Contohnya memulakan apa-apa penghantaran yang bertujuan untuk menyakitkan hati atau menganiaya orang lain, menghantar suatu post yang fitnah ke atas orang lain. Itu bahasa mudahnya lah. Okay, sekiranya seseorang tu didapati bersalah di bawah akta ini, seseorang itu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 1 tahun. Jadi nasihat saya, apabila anda ingin memulakan satu post di mana-mana rangkaian media sosial, anda perlu berhati-hati atau menyemak kebenaran sesuatu post itu terlebih dahulu, kerana anda bukan sahaja terdedah kepada tindakan saman fitnah, tetapi anda juga boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila like, follow, komen dan share, dan beritahu kami apakah topik yang anda ingin kami kupas dalam video seterusnya.